السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين ورحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. الصلاة والسلام على أهل بيت الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Maka kita alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, dan pada malam ini seterusnya kepada malam-malam yang seterusnya dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita. Untuk melaksanakan tanggungjawab kita ialah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka berhubung kepada apa yang tadi amanah kepada saya pada malam ini, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-28 sehinggalah 32 disebut kepada kita bahawasanya antara intisari yang boleh kita mengambil sebagai pengajaran, sesungguhnya manusia hidup di atas muka bumi ini selalu mengejar kehidupan duniawi sehingga kan mereka meninggal urusan yang berhubung dengan akhirat, sehingga kan mereka berlumba-lumba mencari harta kekayaan, mencari kekayaan sehingga kan mereka lupa tentang hari pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terganjak kaki anak Adam pada hari akhirat setelah ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umur ke mana kamu habiskan, dan ditanya juga tentang an malihi aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang harta kamu di mana kamu ambil dan ke mana kamu laksanakan. Dan ditanya juga tentang an syababihi fima ablah, dan ditanya semasa muda kamu habiskan di mana. Adakah muda kamu melakukan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan perkara-perkara yang mendapat kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Dan juga ditanya tentang ilmu, ditanya bagaimana kita berada pada hari akhirat, ditanya tentang ilmu kita, setara mana kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat tenang hidup di dunia dan tenang dari akhirat. Apa yang saya nak sebut di sini tuan-tuan, iaitu berhubung dengan harta. Islam telah menetapkan kepada kita bahawasanya harta kekayaan ini, janganlah kamu mencari harta dengan cara al-batil, dengan cara kebatilan. Sesungguhnya sesiapa yang mencari harta dengan cara kebatilan, umpamanya kita tengok di zaman mutaakhir ini, berlaku perkara-perkara yang menyebabkan mereka ini dihumbang dalam api neraka Jahannam. Termasuklah mereka merompak, termasuklah mereka meragut, mereka menjadi lanun, dan mereka mencuri harta-harta orang lain, dan mereka menikmati dengan harta-harta yang tidak sebenar. Kadang-kadang mereka ini sanggup tidur lena dalam rumah mereka, sedangkan mereka memakan dengan harta yang haram, minum dengan minuman yang haram. Maka sudah tentulah kita berada dalam Ramadan, tuan-tuan. Kita berada dalam Ramadan. Bagaimana Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya dalam Ramadan ini menjadi muhasabah kepada diri kita, supaya fardu ilallah wa rasul, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menilai kembali, adakah harta yang kita miliki ini harta yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebut kepada kita dalam Islam telah menetapkan kepada kita bahawasanya innal halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, maka kita seharusnya menilaikannya. Dan harta ini seperti mana yang disebut tadi, ada yang orang mencari di atas jalan yang haram, dan ada yang orang mencari di atas jalan yang halal. Dan di atas jalan yang halal inilah yang perlu kita cari. Ada orang yang melakukan perniagaan, maka dia berniaga dalam keadaan yang baik.
dalam akhlak yang baik. Dia tidak tipu orang, dia tidak tipu harta orang, dan dia berniaga dan melakukan ini menjual beli dengan halal, dengan mengikut syariat Islam. Kadang-kadang kita tengok di zaman ini masyarakat yang jahil, masyarakat yang tidak ada ilmu, kadang-kadang dia berniaga dan dia menipu orang lain. Maka ini adalah dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa nak sebut? Kadang-kadang berlaku dalam timbangan. Dia tengok orang hak beli mata duk mana, kemudian dia tipu timbangan tadi. Maka apabila tipu timbangan tadi, maka alamatnya mereka ini dihumbang dalam api neraka. Begitu juga dari segi bagaimana buah-buahan yang mereka jual. Mereka fikir bahawasanya tak apa asal dapat untung, jual orang hak buruk pun tak apa. Maka ini adalah menjadi kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua, Islam telah menetapkan kepada kita bahawasanya kita jangan sekali-kali terjumus dalam melakukan dosa dan maksiat sehingga akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita melakukan dosa. Yang disebut ialah jangan kita terjumus dalam melakukan dosa-dosa besar. Termasuklah antara yang disebut dalam tafsir yang saya ulaskan pada malam ini ialah dosa-dosa orang yang menipu manusia dan dosa-dosa orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Seharusnya kita adik-adik sekian yang datang pada hari ini merupakan suatu muhasabah juga kepada kita. Bagaimana kita melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Sesungguhnya orang yang melakukan penderhakaan kepada kedua ibu bapanya, mereka akan dihumbang dalam api neraka jahanam. Dan begitu juga termasuk di kalangan orang yang melakukan pendustaan, orang yang menuduh orang yang membayar orang lain menjadi saksi palsu, maka ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita supaya kehidupan kita di atas muka bumi ini akan menjadi selamat. Dan selain daripada itu, perkara yang kedua, perkara yang ketiga ialah kita jangan ada hasad dengki. Dengki ada dua perkara. Ada dengki, pertamanya dengki yang dibolehkan. Dengki yang dibolehkan ialah kita dengki kepada orang lain. Kita melihat kepada kawan kita yang kaya, kawan kita yang menjadi jutawan, tetapi kita nak juga seperti mereka. Dan kita berusaha tanpa kita mengkhianati mereka. Kita berusaha untuk menjadi kita sebagai manusia yang kaya, manusia yang pintar, manusia yang bijak, tetapi kita tidak mengkhianati mereka. Ini dengki yang dibolehkan. Tetapi ulama kata lagi, dia menyatakan kalau boleh kita menjauhi daripada sifat ini kerana bimbang, takut-takut kita apabila kita merasai bahawa dengki nak mendapat kerjaan seperti dia juga, maka kita mengkhianati dia. Maka yang kedua ialah dengki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengki yang dilaknat oleh Allah ini, tuan-tuan, apa yang berlaku dalam masyarakat kita, dia tak boleh tengok jiran dia ni lebih sikit, dia berasa gelisah lalu. Kadang-kadang suami ini, Masya Allah, dia suruh suami dia tukar langsir lah. Dia tengok tepi jiran dia tukar langsir baru, nak sambut air raya, baru saja 3 bulan tukar lagi. Maka ini adalah sifat hasad dengki. Hasad dengki ini tak patut ada di kalangan kita di bulan Ramadan ini, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka saya merasakan bahawasanya beberapa perkara yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, hendaklah kita menilai diri kita setara mana kita dalam Ramadan ini, dan harta yang kita miliki ini perlu dengan harta yang sebenar. Kalau harta yang haram yang masih lagi ada dalam milik kita, kita pulanglah kepada tuan punyanya, ataupun kita mesti menyelesaikan masalahnya ketika kita berada di atas muka bumi ini. Dan yang kedua, kesimpulannya ialah kita mesti menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara dosa, apatah lagi melakukan perkara dosa besar. Dan orang yang melakukan perkara dosa besar ini perlu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan perkara-perkara dosa kecil, maka yang disebut oleh ulama pada dengan buat perkara-perkara kebajikan.
dan diampunkan dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita merasakan dosa kecil ini ringan. Apa yang disebut, kalaulah kita istimrar, kita laksanakan dosa-dosa kecil ini, dia akan menjadi dosa besar. Maka inilah yang perlu kita titik beratkan, supaya segala amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa membuang sifat-sifat yang mazmumah, sifat hasad dengki, sifat riak, sikap menuduh orang tanpa bukti, dan membayar kepada orang menjadi saksi palsu. Maka semua ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.